Saya ada soalan jujur kepada Datuk Seri Rafizi. Siapa yang Datuk Seri maksudkan menyerang anak Datuk Seri? Tak ada dalam sejarah kita yang perbezaan politik ni sampai orang serang budak. I mean, what kind of a father are you kalau perkara itu berlaku? Then you go through macam tak ada apa, hanya semata-mata sebab politik kan. Orang tak boleh nak proses macam mana Anwar Ibrahim boleh membenarkan semua ini. In my case, you pergi serang pula, berlaku pula serangan kepada my son. Yalah, once you cuba mengaitkan serangan anak you dengan situasi politik pemilihan pada ketika itu, dia seolah-olah you sedang menuding jari kepada somebody ataupun someone di dalam parti, iaitu dengan sengaja menyerang anak you seolah-olah kerana isu politik, maka mereka menggunakan keluarga untuk menekan you. Jadi soalan saya kepada Datuk Seri Rafizi, siapa yang you maksudkan? Presiden Datuk Seri Anwar merangkap Perdana Menteri sendiri? Really? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Sebenarnya kan daripada hari Datuk Seri Rafizi kalah pemilihan parti sehinggalah saat dia keluar parti, saya tak pernah memberikan sebarang respon terhadap podcast yang dia buat yang berhenti menteri itu. Bahkan saya boleh kata none of the leaders dalam keadilan yang menjawab podcast yang berhenti menteri itu. Tetapi baru-baru ini episod yang ke-49, Podcast yang berhenti menteri, episod ke-49, saya menontonnya daripada mula sampai habis. Saya memang reserve daripada awal untuk memberikan respon, walaupun ada few leaders yang menghubungi saya untuk memberikan respon terhadap podcast Datuk Seri Rafizi. Tetapi saya memang menolaknya kerana saya pernah kenal Datuk Seri Rafizi, saya pernah berkawan dengan Datuk Seri Rafizi, saya pernah berada di bawah kepimpinan YB Nik Nazmi ketika itu dia ketua MK, saya penolong setiausaha dia, dan saya kenal Rafizi dan Nik Nazmi ini untuk satu tempoh yang panjang, mungkin belas tahun dah. Jadi memang bila ada serangan-serangan daripada podcast yang berhenti menteri ini, dan kemudian ada leaders menghubungi saya mengatakan, oh ini kita kena respon, ini kita kena tengok, saya memang ambil pendekatan untuk tak jawab langsung, tak sentuh langsung. Kalau ada sikit-sikit saya usik pun saya takkan sebut nama, saya hanya sebut secara general saja. Tapi orang kata nak go through spesifik kepada isu yang dibangkitkan dalam itu, memang saya tak buat. Tetapi kenapa episod ke-49, dah 49 episod dah, kenapa episod ke-49 ini menarik minat saya untuk menontonnya secara penuh? Kerana you are no longer our members, you are no longer my leaders. Sebelum ini saya memang ada reserve sebab saya meletakkan Rafizi sebagai pemimpin saya hormat Nik Nazmi sebagai pemimpin saya, dan of course saya hormat mereka sebagai anggota parti saya. Tetapi the moment mereka dah istihar bersama dengan parti lain, sudah menjadi tanggungjawab saya sebagai anggota parti untuk menjawab dan bertanya soalan pula kepada Datuk Seri Rafizi. Rafizi, dalam podcast yang ke-49 itu ada banyak perkara you sebut, antaranya you mengatakan you berasa kecewa kerana ada serangan terhadap keluarga, iaitu anak you. Raf, for your information, pada hari anak you diserang, saya juga mengkritiknya secara public. Saya tak pernah bersetuju tentang serangan keganasan terhadap keluarga. Ia boleh jadi dekat siapa-siapa pun. Saya tak pernah setuju bab itu. Tetapi persoalannya, Raf, siapakah yang menyerang anak you? Dalam podcast episod ke-49, you menuding jari. You mengatakan bahawa serangan anak you didalangi oleh politik. Seolah-olah kerana politik pergi kepada tahap sampai nak menyentuh keluarga. You beri gambaran bahawa seolah-olah you tahu siapa yang menyerang anak you. Raf, sebut nama. Siapa yang sebenarnya you nak tuduh? Jangan terus membina persepsi buruk terhadap Parti Keadilan, Raf. Jangan terus bermain propaganda untuk memberikan alasan mengapa you tinggalkan parti. Tunjuk, Raf, kalau you ada bukti siapa yang serang anak you seperti mana yang you sebut, tunjukkan. Dalam podcast episod ke-49 pun you sebut bahawa Datuk Seri Presiden seolah-olah menghalalkan serangan-serangan ceplos-ceplos ini terhadap you. Patutnya Datuk Seri Anwar kalau ada sedikit courtesy lah, dia akan moderate yang ceplos-ceplos yang maki tiap-tiap hari ni. Saya pun sebenarnya tak clear siapa ceplos yang you maksudkan. Like, come on lah, Raf. You sendiri buat podcast episod ke-49. Maksudnya, Raf, episod ke-48, 48 episod yang lalu. You are still members of Keadilan, Raf. Now you bagi tahu saya, siapa among the leaders dalam Keadilan yang buat podcast macam you, serang personal you.
Petikai tindak tanduk you. Petikai hujah-hujah you. Walaupun sebenarnya Raf, banyak perkara yang boleh dihujahkan dengan apa yang you sebut. Termasuk pencapaian-pencapaian you. Raf, but I'm telling you, none of the leaders, Raf, tak ada. Tapi you ada. You, 48 episod yang lalu, you anggota parti. Okey lah, of course lah you akan beralasan, you akan kata, oh ini petikaikan kerajaan, ini petikaikan salah laku. Tapi secara tak langsung you menyerang Presiden Parti, Raf. Dan kemudian episod ke-49 you nak kata, oh Datuk Seri mengarahkan ceplos-ceplos menyerang you dan itu menjadi punca you tinggalkan Parti Keadilan. What a nonsense, Raf. Come on lah, brother. Raf, sekarang you dah ada parti you sendiri. Enough untuk menyerang parti lama. Whatever yang you tak puas hati dengan parti lama, enough lah. You dah ada parti sendiri. Kami pun tak serang you. You bayang daripada episod 1 sehingga ke episod 49, barulah satu ini saya nak reply pun. So now berhenti bercakap tentang Parti Keadilan dan move forward bercakap tentang Parti Kancil lah. Apa yang you nak capai, apa visi yang you nak buat, apa benda yang you nak rangka. Go for it lah. Tak perlu lagi you nak berpropaganda, you nak bangkitkan seolah-olah masih ada nostalgia sisa-sisa yang menyebabkan you terkudis dan you keluar parti. Aduh, enough lah, Raf. Cukup lah. So okay, itu saja. Saya tak ada permusuhan apa dengan Rafizi. Saya masih menghormati dia sebagai seorang pemimpin walaupun he is no longer my leader. But you still have my respect, Raf. So okay, itu saja.